Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan trader di luar sana. Kami dari tim Nusantara Global Network yang menyediakan servis payment agent pelbagai broker akan berkongsi analisa teknikal Nasdaq dan juga Dow Jones. Okay, sebelum tu, uh, kawan-kawan boleh follow semua platform media rasmi Nusantara Global Network untuk mengetahui update terkini berkenaan dengan kontes, promosi bonus dan juga rebate sehingga 35 US. So, kita terus kepada chat hari ini 14 hari bulan 4 tahun 2026. Cantik 44 14 4. So, kalau kita nak recap balik analisa lepas yang mana kita target untuk Nasdaq dan juga Dow Jones, kita target untuk buy dan juga sell. Okay, so ni Nasdaq dan juga ini adalah Dow Jones. So Nasdaq, kalau kita tengok pergerakan harga yang berlaku, dia masuk dalam kita punya zone Cun 24814 sampai 25226. So pergerakan harga di sini almost 400 pips sebelum market close pada hari Jumaat penutup minggu lepas dan price open dalam keadaan gap ke bawah, masuk balik dalam zone. Dia memang terhenti di dalam zone, kemudian price pelan-pelan naik sehingga ke waktu ini kita nampak yang price sedang berehat. Dia buat range di sini. Dia dah setelah siri kenaikan 24814 hingga 254, so lebih kurang dalam 800 pip kenaikan di sini, dan sekarang dia sedang berehat menunggu untuk dia mungkin akan terus pacak ataupun terus terbang lagi. Itu apa yang kita nampak di sini. Okay, selepas dia berehat di sini, kita nampak yang kemungkinan yang price nak naik lagi itu ada, sebab kita nampak momentum kenaikan di sini yang dia telah buat. Memang kita nampak momentum kenaikan tu momentum yang agak kuat. Cumanya, adakah kita nak buy kat bawah ni lagi? Tak. Okay, kita akan cari zone ini. Saya ada nampak satu zone yang mana di sini adalah zone resistance yang dia telah break. So, yang cantiknya di situ, yang cunnya di situ, di sini ada resistance dan di sini ada satu base. Yang mana base ini, okay, kita cerita dia punya reason. Yang pertama, dia dah break up resistance. Okay. Yang kedua, di sini ada satu zone demand di sini. Okay. Zone yang dia break out, and then di sini ada satu engulfing buy. Yang ketiga, engulfing buy ini belum ada mana-mana harga datang untuk retest semula. So di sini memang zone yang agak kuat untuk kita nak re-entry buy. Okay, that's why saya naikkan zone di sini. So kita tunggu untuk price masuk balik dalam zone, kemudian kita entry. Right. So clearly kita nampak pergerakan harga. Jika ada structure downtrend terbentuk, so itu kita kena monitor balik. Okay, letak pending order siap-siap di dalam zone. Once dah ada position ataupun entry kita dah berjalan, so get ready untuk kita nak monitor sama ada masih boleh hold ataupun kita boleh close the profit. Okay, so cumanya zone ini 25196, 25134. So get ready bila price dah masuk dalam zone untuk kita nak entry buy. Yang mana dah terlepas entry tu, kita boleh cuba masuk entry di kawasan ini, sebab ini zone yang agak berpotensi untuk kita nak dapat profit. Maybe dah akan sampai petang nanti ataupun esok. Kita kena sama-sama tunggu dan kita lihat ke mana arah tuju pergerakan harga tersebut. And then kita nak tengok di US30. Ya, di US30, apa yang dia buat pada minggu lepas waktu analisa ini dirilis. Okay, saya dah bagi tahu yang mana kita target, kita nak cari zone yang agak low risk. Okay, yang tak banyak dia punya floating. Okay, so saya decide memang kita nak ambil zone paling bawah di sini, di kawasan ini. Tapi price, okay, so kalau kita tengok permulaan minggu, apa yang dia buat?
Sama juga dia punya pergerakan ataupun dia punya uh, kita nampak trend apa yang terbentuk di sini. Kita nampak yang dia dah membentuk satu gap yang besar di sini. Nampak gap. And then dia masuk ke dalam kita punya support zone. Buy zone di bawah sini. Kemudian price naik, turun dan sekarang price membuat kenaikan. Bermula pada 475,100, 48,259. Berapa banyak kenaikan dia dapat? 47 sampai 48. So kenaikan di sini lebih kurang dalam 800 ke 8 ke 700 ke 800 pip kenaikan dia buat di sini. Sampailah dia mencari balik zone yang tertinggi dia dah buat, iaitu pada paras harga yang ini. Okay. So selagi mana zone ini belum di breakout, selagi itu yang kita akan percaya price akan turun balik mencari zone support ataupun dia mencari zone yang mana dia telah breakout. Tapi kalau dia membuat satu breakout ke atas, okay, maksudnya dia break resistance, so itu potential untuk dia nak terus terbang itu ada. Okay. So untuk hari ni apa ataupun di mana zone yang terbaik untuk kita nak entry? Okay. Yang pertama adalah paras harga ni. Alright, so di sini ada satu support zone, support ataupun buy zone. Sebab apa kita panggil di sini buy zone untuk kita nak entry? Reason yang pertama adalah kita nampak di sini price membuat kenaikan dan price turun tak membuat new low ataupun tidak membuat structure downtrend ke bawah, dan price mencari balik zone resistance yang dia telah breakout. Okay, ini adalah tips tau, tips untuk kita nak kenal pasti zone ataupun ke mana arah tuju entry kita, sama ada kita nak buy ataupun kita nak sell. Okay, ini adalah tips, korang boleh take note. Okay, korang boleh tengok video ni ulang-ulang, so nanti lama-lama korang akan faham. Okay, and then di sini ada resistance yang dia dah break, and then nampak resistance yang dia dah bentuk telah di breakout di sini dan membentuk engulfing buy. So di sini pun adalah zone yang cantik untuk kita nak entry, untuk kita nak entry buy, sebab reason yang saya telah sebutkan tadi lah. And then kita tunggu untuk price masuk balik ke dalam zone, sebab zone ini masih lagi fresh, belum ada mana-mana harga datang untuk ambil bag baju. Dia keluar rumah sebab sebelum ni saya dengan saya punya rakan-rakan, saya punya student, saya banyak share. Dia pi dah ni, dia pi keluar rumah, meninggalkan rumah, mesti dia akan balik. Sebab apa? Dia tertinggal baju, dia tinggal beg baju. So get ready, tunggulah di dalam zone, letak pending order di dalam zone. Banyak kali saya pesan letak pending order. Kalau nak layer, pastikan layer pada paras harga yang berlainan, jangan layer pada paras harga yang sama. So layer setiap 3 ke 5 pips, bergantung pada berapa banyak layer yang korang boleh support dengan korang punya margin. So kalau banyak, boleh kecilkan kepada 2 pip, 2 pip, 3 pip. So kalau sikit, layer yang mampu, bolehlah 5 pip ataupun 6 pip. So depends pada masing-masing punya strategi. Okay, so bila dah ada order, kita punya pending order dah triggered, so kita kena keep on monitor dan kita tengok di time frame yang lebih kecil, structure apa yang terbentuk. Adakah structure uptrend ataupun downtrend? Adakah kita boleh hold the position ataupun kita kena close the profit, ataupun kita terpaksa cut loss. Itu depends pada pergerakan ataupun kekuatan market pada waktu tersebut. Okay, so kita jumpa lagi untuk next video. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video, saya nak ingatkan kepada rakan-rakan agar sentiasa manage your risk, sentiasa kira berapa entry lot yang bersesuaian dengan you all punya equity untuk mengelakkan akaun anda MC ataupun akaun anda blue. Kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum. Bye bye.